صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, Kau bukakanlah hidayah petunjuk kepada kaum kelompok di sekitar kami. Mudah-mudahan mereka semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya kita merafak syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama-sama pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita izin setiap hela nafas kita dapat kita menikmati nikmat yang paling besar, iaitu Allah masih bagi kita nikmat hayat kehidupan, iaitu nyawa, nikmat yang paling terbesar sekali, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, falillahil akhiratu wal ula. Allah Subhanahu wa taala itu, bagi Allah, miliknya lah keadaan besok di alam akhirat. Dan Allah sebut lagi seperti mana pada ayat-ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih utama daripada dan lebih kekal. Ataupun pada firman Allah Subhanahu wa taala lagi, iaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau dunia, Allah Subhanahu wa taala tak sebut dunia. Di situ disebutkan maknanya dunia. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Najm ayat yang ke-25, falillahil akhiratu wal ula. Maknanya, ada setengah para ulama tafsir meriwayatkan, kalau bila cerita akhirat Allah Taala sebut akhirat, tapi bila cerita dunia Allah tak sebut dengan kalimah dunia, Allah sebut dengan kalimah ula, iaitu dunia, tempat yang pertama. Para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi tahu jangan kamu katakan dunia, tetapi sebutkan dunia ula? Kerana Allah memberitahu kepada kita supaya kita menjadi manusia yang tidak hanya mementingkan dunia saja, kerana Allah tidak menyukai dunia, Allah lebih mencintai akhirat. Maka disebutkan di situ walillahil akhiratu wal ula, kerana bagi Allah pemilikan adalah akhirat, dan dunia tidak disebut dunia tetapi disebut dengan ula. Begitu juga walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama daripada dunia. Jadi alhamdulillah, dalam masa kita mengisi ruang waktu kita untuk menjalin pertemuan ukhuwah pada malam ini, dengan kita harapkan dengan nilai bakti para masyarakat yang menyumbangkan segala hartanya, wang ringgitnya untuk menjayakan majlis ini, sama-samalah kita doakan kepada para penyumbang yang sama-sama untuk
bersama dalam menyumbang kepada sedekah anak-anak yatim selepas ini insya-Allah. Dan saya berniat untuk tak bercakap lama lah tuan-tuan, kerana yang depan saya ini tuan-tuan, masya-Allah, semuanya orang-orang yang alim-alim belaka lah, dah banyak pengalamannya. Kalau saya ni saya cuma nak tumpang tui, saya kata orang Jawa ya. Cuma tumpang ambil berkat sahaja, kata orang Jawa. Saya orang Pontian, dibesarkan di Pontian, anak orang Bugis, tapi belajar-belajar cakap Jawa sikit. Boleh ya tuan-tuan ya. Supaya kita semua, tak kira bangsa apa, budaya, masyarakat umat Islam semua, Nabi doakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, biar seluruh umat aku dapat masuk syurga. Tengok tuan-tuan punya jamaah dulu ya, sana ada ayat Quran, sini ada ayat Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sini juga ada hadis Nabi SAW, la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak dikira sembahyang bagi mereka yang berjiran dengan masjid kecuali mereka sembahyang. Tidak boleh dikatakan kalau tak sah tu takut ya, tapi kalau kita barang tidak sempurna solat mereka, kalau disebutkan tidak sempurna, maknanya manusia umat Islam atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, makana lil musyrikin ay ya'mura masajidallah, surah At-Taubah ayat yang ke-17. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tegur pada ayat yang seterusnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Lagi cantik ayatnya dituliskan makna sungguh-sungguh di bawah itu ya. Jadi tuan-tuan pun boleh baca. Oh, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, sesungguhnya yang memakmurkan, hanya saja yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuan-tuan? Tuan-tuanlah yang beriman itu kerana sanggup untuk bersama-sama dalam majlis ilmu rahmat Allah, lagi-lagi kita berada di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, tetapi mudah-mudahan segala rahsia Ramadan, hikmah Ramadan, ayo sama-sama kita amati sepanjang kita berada 30 hari, 29 hari di bulan yang teristimewa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Sayyidina Nabi Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa u'titu ummata Muhammad an-nuraini, sesungguhnya wahai Musa, aku mengutuskan kepada umat Muhammad suatu ketika nanti. Baginda Nabi Muhammad belum ada, tetapi sesungguhnya aku mengutuskan kepada mereka akan dua keistimewaan, iaitu dua cahaya, dan aku memberikan kepada mereka kegelapan, iaitu kezaliman. Dua kegelapan, iaitu kegelapan yang pertama, kepayahan nak menjawab di dalam siksaan kubur. Yang kedua, kepayahan besok di padang mahsyar. Tetapi cahaya yang diperuntukkan untuk umat Muhammad ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ma nurani, apakah itu dua cahaya ya Allah? Cahaya itu adalah cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Jadi hari ini kita dah berlalu, Ramadan meninggalkan kita. Mudah-mudahan sinaran Ramadan itu sentiasa berada dalam hati kita. Lagi-lagi kita berada di bulan Aidilfitri, Syawal Al-Mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan di sana, membawa makna, iaitu man ahya lailatal min lailata aidaini yadaini, siapa yang menghidupkan malam-malam yang mana malam itu, iaitu dua malam ini,
2 malam perayaan, iaitu perayaan Hari Raya Aidilfitri, perayaan Hari Raya Aidul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hatinya hidup dikala ramai hati-hati manusia itu mati. Umpamanya besok nak raya itu, malam hari raya itu, itulah waktu yang paling mustajab untuk kita bersama-sama beribadah, layak untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada malam ini kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun termasuk masih malam hari raya. Termasuk kalau tuan-tuan tak sempat buat, nanti raya tahun depan ada peluang lagi. Sebelum nak naik takbir besoknya tu, malam itu ambil peluang boleh solat hajat. Allahu Akbar. Ada satu orang ustazah saya ni, ustazah orang panggil dia di sini Senah. Ustazah Asnah binti Ahmad, dia duduk di depan SMA Jawahir Al-Ulum Senggarang ya. Ustazah itulah naik wajar biasanya. Dia pesan waktu saya sekolah dekat sekolah agama Parit Kemang ni tuan-tuan. Ketika saya ambil darjahas ni tuan-tuan. Beliau kata nanti malam hari raya, waktu tu bulan puasa, malam hari raya banyakkan kita beribadah. Termasuk malam hari raya banyakkan kita solat hajat. Minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita selamat, ibadah kita diterima oleh Allah, ganjaran pahala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucu keturunan kita pada suatu masa nanti semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga zaman berzaman kalau kita ikut ahli zikir min ladun adama ila yaumil qiyamah, kita sebagai contohnya, tak payah tuan-tuan lah, tuan-tuan semua sekarang ini cucu kita belum bernikah, anak kepada cucu kita iaitu cucu semuanya kita doa, sebab disebutkan oleh para ahli-ahli zikir min ladun adama ila yaumil qiyamah, aku doakan untuk semua daripada zaman Nabi Adam sehingga zaman besok kita di alam akhirat hari kiamat, semuanya dapat. Maknanya kalau semuanya dapat, banyakkan kita solat hajat. Ini amalan yang diterangkan oleh guru saya ketika saya belajar sekolah agama tu di sekolah Kampung Parit Kemang Senggarang. Mungkin berdekatan sinilah ya tuan-tuan. Sini ya, sebelah lah, sedekat-dekat lah. Selama tak ke daerah Senggarang ni, jarang-jarang lalu sini, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pada hari ini dapat bersama-sama dalam keberkatan duduk majlis ilmu. Balik lagi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah pemilikannya iaitu akhirat, dan Allah menguasai segala yang ada di dunia ini. Tuan-tuan, kita pada hari ini kalau kita tengok, kalau disebutkan oleh Nabi SAW ketika malam yang mana banyak malam hari-hari manusia yang mati, hati-hati manusia yang mati, kita takut kalau yang termasuk hati yang mati itu juga kita. Allah, kalau kita, Allahu Akbar, kita tak nak seperti yang disebutkan oleh orang-orang Malaysia. Orang-orang Malaysia ni pandai-pandai tuan-tuan ya. Dia sebut kalau hatinya hidup, orangnya hidup tapi hatinya ada, tapi hatinya tak hidup, hatinya mati sebutnya. Tapi tuan-tuan dengar ni kasar tau, tapi tuan-tuan dengar sajalah ya. Bangkai bernyaut. Kasar tuan-tuan. Tapi kalau kita tak nak duduk dalam kehidupan berhari raya, kita tak kenal sembahyang jemaah, nak solat Aidilfitri, kita tak kenal takbir malam, kita tak kenal kita nak datang berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita cuma tahu dia makan tak salah lah, makan alhamdulillah diberi makan oleh Allah, tapi dengan nilai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi banyak kepada kita, termasuk pada hari ini saya hadir ini tuan-tuan, membawa di belakang saya ada guru-guru, dan di belakang saya kita memimpin mengendalikan pusat tahfiz pengajian pondok di Rengit. Namanya Pusat Pengajian Pondok Datuk Kiai Haji Sohali Solihin.
Yang lepas pun ada sahabat saya bertazkirah di sini, itu pun antara alumni daripada Pusat Pengajian Pondok Kampung Seri Melor Rengit Puntan Johor. Rengit mana? Rengit Batu Pahat Johor. Lama tak ke Johor ni, dah lama duduk di universiti di Melaka. Jarang pulang ke sini sampai tak ingat kawasan-kawasan. Minta maaf ya. Saya dulu 4 tahun 5 tahun belajar di Melaka, di madrasah di Melaka, tapi alhamdulillah hari ini balik lagi ke kampung halaman, dapat bertemu wajah dengan tuan-tuan. Saya tak lama di SMA Jawahir Al-Ulum, tak lama, dalam 3-4 tahun saja. Kemudian di sekolah agama sini, di sekolah agama di Tampuk. Lepas tu pergi lagi di Mahat Johor, balik lagi, pergi lagi ke macam-macam guru, ramai-ramai guru, termasuk guru yang tuan-tuan pun boleh buat zikir ni, Masya Allah. Ini satu, teruskanlah tuan-tuan. Kalau saya tengok tidak dikira sah bagi orang yang berjiran dengan masjid, takut-takut rumah sebelah masjid pun kita tak pernah sampai. Takut-takut begitu. Kenapa saya cakap begitu? Kalau dah rumah sebelah masjid tak sampai, maknanya tak pernah sampai ke masjid. Tapi hari ini mudah-mudahan dengar hari ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Kita datang sembahyang jemaah, insya-Allah boleh ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah menguasai langit dan bumi, bulan dan bintang, sehingga kan disebutkan di sini wan najmi iza hawa. Sesungguhnya demi bintang Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bintang pun wan najm. Kenapa Allah tak sebutkan dengan wasyamsi, matahari? Kenapa Allah Taala tak sebutkan dengan wal qamar, bulan? Allah Taala sebutkan bintang. Bintang ini tuan-tuan, kalau saya punya guru lah, namanya Ustaz Haji Hanafiah Razak ni. Ini guru yang pakar dalam bab falak lah. Ketika belajar dengan beliau, saat di Johor Bahru pun ada, di Batu Pahat pun ada, seringkali turun di sini, di Sengarang, di Sungai Dulu. Perjalanan bulan dan bintang, matahari, semuanya ada berkait dengan alam dan ada berkait dengan manusia. Kalau bintang, bulan, matahari, udara, angin bergerak, berfungsi, sehingga kan disebutkan dalam surah Yasin, sesungguhnya matahari itu tidak pernah berhenti beribadah, sentiasa berpusing, berada di lingkaran orbitnya. Jadi manusia, kalau bulan dan matahari tidak pernah berhenti berpusing, kalau kita beringin untuk sekali-kali tak payah solat maghrib, boleh tak agaknya? Tak nak ibadah pula. Ini yang ditegur oleh baginda Nabi SAW. Itulah, kita puasa juga, tapi kalau kita solat tidak jaga, maka awwalu ma yuhasabu 'alal insan, apa yang pertama ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, as-solat. Yang perlu ditanya besok yang pertama sekali, sembahyangnya, hisaban yang pertama sekali. Kalau sembahyang lulus, segala amal-amal yang lain semua lulus. Kalau sembahyangnya tak betul, sembahyangnya ada cacat celah, sembahyangnya yang itu dan ini, kata baginda Nabi SAW, man tahawana 'anis salah lam ya'ba illa bi syai'in min hasanati haitsu syai'i. Iaitu siapa yang mengambil beringan tentang amalan sembahyang, iaitu ataupun tak menunaikan solat, maka segala amalan yang baik yang lain yang dia kerjakan 100 tahun kat dunia, ataupun sedekah dia seharga 100 ekar sawit dekat dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kerana solatnya tidak dijaga. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan ini bukan teguran saya. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut kalau kita tak bacakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang berimanlah mereka-mereka yang menghadirkan diri ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, takut-takut kalau hari ini hati kita diberi izin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan kita ini sentiasa hatinya terang, sentiasa diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW tadi, man ahya lailata min lailata ayyadaini, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, dari mana maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan hatinya. Siapa yang menghidupkan malam-malam itu, di mana malam-malam itu banyak hati-hati manusia yang mati. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat memahami hadis yang disampaikan oleh guru saya ini, Pak Kiai Haji Suhailul Solihin. Selalu dibacakan kalau malam Aidilfitri, jamuan-jamuan hari raya, selalu beliau sebutkan. Jadi saya di sini bukanlah untuk nak mengkomplain siapa-siapa, nak menegur siapa-siapa. Kita dengar teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menguasai akhirat dan Allah menguasai dunia, sehingga kan di sini disebutkan al-akhirah, sedangkan kita masih dekat dunia. Kenapa disebutkan akhirat dulu? Maka akhirat lebih utama daripada dunia, disebutkan sekali lagi. Maka bila ditanya lagi, mana yang lebih utama wahai guru? Adakah makan ataupun minum dulu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dahulu, barulah minum, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Sehingga kan pada perkataan cerita tentang makan sahaja ada jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami belajar usul tafsir, mengapa didahulukan ayat yang pertama dengan yang kedua, itu menunjukkan penyusunan untuk nak memberitahu kepada manusia di mana yang lebih utama. Apabila disebutkan yang pertama dahulu, maka yang kedua adalah yang terkemudian. Maknanya kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Najm, kalau tuan-tuan sempat balik nanti boleh buka Quran ya, tengok balik surah Najm, falillahil akhiratu wal ula. Sesungguhnya bagi Allah pemilikan akhirat, dan bagi Allah menguasai dunia. Maka akhirat lebih utama daripada dunia. Maka ayo sama-sama kita semua berganding bahu, sama-sama, kalau kita boleh sama-sama berjamaah. Contoh dalam kehidupan harian, boleh kita bersukan di padang ataupun di mana-mana. Tetapi kalau kita dapat juga ajak, ayo kita datang sembahyang jamaah. Masya Allah, ini satu anugerah pilihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ramai, termasuk pada hari ini, Masya Allah, ramai tuan-tuan yang hadir untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan masa yang ringkas pendek sahaja. InsyaAllah mungkin dah nak masuk waktu lah ya. InsyaAllah mungkin dah nak masuk waktu. Saya pun tak berniat nak bercakap panjang. Selepas ini kita bagi tahu kawan-kawan, saudara mara, adik-adik, kakak-kakak, atuk nenek kita, kalau ada lagi majlis-majlis macam ni, jom kita datang ke meraikan. Sebab kita nak mengusap kepala anak-anak yatim, kita nak menghargai anak-anak yatim, dan kita nak mengenang jasa para penyumbang-penyumbang yang daripada dulu masih ini ditubuhkan sehingga hari ini. Kalau saya datang tak ada tuan-tuan, Allah, macam mana saya datang daripada kampung Pari Arcong, Benut Pontian, Johor ya tuan-tuan, di Batu Pahat, di Pontian lah ya, di Pontian, kampung Pari Arcong, dekat je, dalam setengah jam sampai sinilah. Cuma jarang lah balik kampung. Ini dapat bersama lagi dengan tuan-tuan, alhamdulillah. Kita semua mudah-mudahan dapat bertemu wajah pada hari ini. Nanti mungkin akan datang boleh panggil lagi, boleh jumpa lagi di lain waktu. Tapi kalau tuan-tuan dengar hari ini ceramah yang macam tak sedap didengar, senang saja tuan-tuan bagi tahu kepada pengerusi, inilah penceramah, last warning, esok jangan panggil lagi ya. Tak sedap didengar agaknya, tapi tuan-tuan taklah begitu. Tuan-tuan Masya Allah, semuanya hatinya senang je mendengar ilmu yang disampaikan.
oleh Allah. Bukan saya yang menegur. Pada zahirnya saya yang bercakap, saya yang berceramah, saya yang menyampaikan. Tetapi wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kita tengok teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba saya sampai di tepi tu, saya tengok ini al-hadis. Kalau tak dibacakan, orang tak tahu, orang tak perasan. Ini Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah. Cukup dengan falillahil akhiratu wal ula, semuanya kita kena. Maknanya kita sembahyang mesti jemaah. Jangan sembahyang sendiri. Lebih baik daripada 27. Maknanya kalau kita ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kul hal yastawiyani, adakah sama di antara dua perbezaan? Tak sama tuan-tuan. Ini botol air, ini kaca tuan-tuan. Tak sama. Kalau kita kata telefon yang paling canggih yang diciptakan oleh manusia itu sama dengan telefon yang diciptakan ketika zaman dulu 100%, maka tidak sama kualitinya. Itulah perbezaan kita sembahyang sendirian di rumah dengan kita sembahyang berjemaah di masjid 27. Tetapi 27 pada hari ini banyak orang yang menganggap ianya kecil, besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berapa banyak manusia yang hari ini payah nak mendirikan salat jamaah kerana apa? Kerana mereka lupa dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih utama, lebih kekal daripada dunia. Ayuh kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru cerita sembahyang jemaah. Bukan lagi cerita yang lain. Yang lain Allah lagi banyak tuan-tuan. Kalau nak cakap ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin syarran yara. Kenapa manusia diberi peluang untuk melakukan kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tidak diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Contohnya lah tuan-tuan ya, tuan-tuan datang masjid ya, tuan-tuan kena pakai duit isi minyak kereta sendiri nak datang masjid, betul? Tetapi Allah dah bagi kita ibu ayah, Allah dah bagi kita harta, Allah bagi kita pekerjaan, Allah bagi kita gaji. Tetapi kita nak mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekejap, sembahyang tas 15 minit, 20 minit, berbanding dengan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang sehari-harian, bukan 50 waktu, hanya 5 waktu sahaja. Kalau tak dapat nak sembahyang jemaah, cukup-cukuplah maghrib, isyak kita dapat hadis sembahyang jemaah. Teruskan imarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuanlah yang sentiasa dihamburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang boleh mengatakan bahawa Allah Tuhan kami, lalu mereka beribadah tetap istiqamah, mereka itu dijanjikan akan diturunkan malaikat di sisi mereka kanan kiri. Mereka mendoakan, alla takhafu wala tahzanu, kamu jangan risau, kamu jangan sedih, syurga sedang menanti ketibaan anda. Masya Allah. Kalau syurga sedang menanti ketibaan anda, itu cakap ringkas ni macam ini tuan-tuan. Cakap Jawa boleh ya? Cakap Jawa, kata syurga, jemput masuk dalam syurga tuan-tuan yang layak masuk syurga. Kata cakap Jawa, monggo panjenengan melebet dalam syurga insun. Tapi syaratnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi. Masuk jadi golongan ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, monggo panjenengan melebu dalam surga kaula insun. Ayo begitulah. Jadi cukuplah. Kalau ada silap, ada salah, mohon ribuan ampun dan maaf. Kita bertemu lagi di lain masa insya-Allah dan ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang diberkati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kami perpisahan yang sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kita rebuti ganjaran 6 hari bersamaan dengan diampunkan dosanya oleh Allah selama setahun. Barang siapa yang berpuasa 6 hari selepas bulan Syawal dan selepas bulan Ramadan, berpuasa di dalam bulan Syawal 6 hari, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya setahun. Allahu akbar. Diriwayatkan oleh Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf segala salah dan silap. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah jumpa lagi dalam lain pertemuan insya-Allah.